Okey, kali ni saya nak bawa hampa mai dekat pop makanan yang best dekat Bazar Raya Cao-Cao. Untuk hampa peminat tacos, hampa wajib try tacos Bailey Latte. Selain itu, depa ada juga spaghetti aglio olio hampa. Yang ni memang padu habis, dia punya rasa memang ngam. Untuk hampa yang peminat pedas, hampa patut try yang ni. Depa juga ada ayat special hampa. Hampa kalau mai sini, hampa wajib juga try hampa. Memang sedap habis juga pakai tekak hampa oi. Hampa kalau mari kat sini, hampa jangan lupa tapi singgah dekat kedai Cik Joya. Depa ada menu baru iaitu Joya Soup. Hampa boleh pilih pelbagai jenis topping yang ada kat sini hanya RM10 pun dia berapa penuh. Hampa pilih ni adalah kalau masih sambal. Hampa patut try ni. Dia punya masam manis semua ngam hampa. Yang mana hantu laksa tu saya rekomen hampa boleh mai dekat kedai Kak Anis ni. Dia punya laksa memang sedap hampa. Dia punya kuah pun pekat dengan dia punya telur separuh tu memang ngam habis. Selain tu dekat sini juga ada colek buah tau hampa. Hampa yang nak makan colek buah, hampa wajib tahu mai kat sini. Memang sedap apa dia punya kuah. Oh, ni adalah menu special yang ada kat sini iaitu kerang rebus. Hampa yang mai kat sini hampa wajib try tau. Selain tu dekat sini juga ada lok cin tau hampa. Hampa boleh pilih ada berbagai jenis lok cin yang ada dekat sini. Mana nak mai ke Kak Ani punya booth, hampa boleh terus mai sampai malam raya. Menu yang kita ada macam biasa, laksa sambal sotong of course dengan nasi goreng udang petai. Dan satu lagi menu special kita colek buah. Okey. Mai try rasa lagu mana padu, tak padu mai try rasa dulu. Terima kasih hampa. Lokasi dekat belakang signboard Kota Baling Jaya, menghala ke Jalan Sungai Limau, Bilion, Baling. Nak wangi-wangi hampa boleh mai dekat booth Yaya Empire. Sekarang depa ada promosi tau. Hampa nak wangi-wangi raya nanti, hampa boleh mai dekat booth Yaya Empire. Depa ada pelbagai jenis perfume untuk lelaki dan wanita hampa. Sekian perkongsian daripada saya. Hampa jangan lupa mai ramai-ramai tau ke Bazar Raya Cao-Cao di depan JMJ Bilin Bali.